Plato, 5 sebab kenapa berat badan anda susah nak turun. Dah jaga makan, dah kurangkan kalori tapi berat tak turun-turun, ini mungkin 5 sebabnya. Sebab pertama, badan anda dah adapt. Metabolisme badan anda menjadi perlahan sebab anda dah biasa makan kalori yang sama setiap hari. Sebab kedua, mengambil kalori berlebihan tanpa anda sedari. Makanan sihat, tapi jika anda ambil secara berlebihan pun boleh menjadi antara punca kalori anda bertambah yang menyebabkan berat badan anda sukar nak turun. Jika anda makan salad, anda tambah dengan dressings. Dressings itu akan menyebabkan kalori bertambah. Jika anda makan makanan yang berkuah, hidden calorie itu pun juga menyebabkan berat badan sukar nak turun. Pengambilan makanan-makanan bergoreng juga penyumbang kepada hidden calories menyebabkan berat badan anda susah nak turun. Sebab ketiga, anda kurang mengambil protein. Pastikan 30% minimum daripada kalori harian anda mengandungi protein. Jika anda kurang mengambil protein daripada apa yang sepatutnya anda ambil, berat badan anda sukar untuk turunkan berat badan sebab jisim otot anda sudah mula menyusut. Semakin rendah jisim otot, semakin rendah kadar pembakaran kalori. Sebab keempat, stres dan kurang tidur. Stres menyebabkan hormon anda tak seimbang, rasa lapar meningkat, cravings pun semakin bertambah. Nombor 5, kurang aktiviti fizikal. Waktu mula-mula dulu mungkin anda rajin dan bersemangat untuk bersenam. Lama kelamaan anda sudah mula mengurangkan aktiviti ini. Solusinya, nombor 1, tukar pemakanan anda, lebihkan protein, banyakkan bersenam dan juga pastikan anda punya tidur terkawal dan kurangkan stres. Nak settlekan masalah ni dengan lebih berkesan, join program saya, program Misi Kurus Online, klik link di bio.